Panjang umur. Dua kali call tak angkat. Buka main lambat, bulan lagi nak datang. Main tak sihat ni. Jadi kita satu lebih kan. Langsung boleh. Jadi kurang lah kita boleh. Jalan di bayang pegang. Tak apa Haji, apa? Wah, jalan dia. Bawah tu tak apa tu. Empat dari tengah trek. Penat. Duduk. Mak kita duduk. Motor tak bawa. Jalan kaki daripada rumah. Kejayaan dekat. Depan lah bang. Ini untuk anak murid nombor 2 ni. Dah start dah tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam yafqahu qawli. Kita sambung bahasan kita, muzakarah kita, kitab Risalah At-Tauhid, iaitu sifat yang kedua, iaitu Al-Qidam. Al-Qidam. Kita apa? Bilas balik. Pintas lagi. Nak terangkan yang 4 kelompok dulu. Okey. Baru kita masuk ke Qidam Al-Qidam. Kita tunggu lepas kan. Tak tadi yang bincang tu dah macam tunjuk kan. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kita lalu sekejap yang mana kita dah berzakarah minggu lepas. Maka hakikat ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu yang ada. Yang Malik baca yang ni ke minggu lepas? Dia baca ni. Balik macam tu. Mana Malik muka tak nampak? Saya ada sini. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu yang ada. Macam mana? Ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan. Yang ini sifat qidam ni dia masuk dalam sifat salbiah. Sifat salbiah ni adalah sifat menafi. Maka hakikat ibarat daripada menafikan, menolak adanya permulaan wujud Tuhan. Kita dah bincang sebelum ni pada hukum akal, apabila kita nak meletakkan hakikat bagaimana Tuhan itu tiada mula, iaitu sedia. Akal kita yang baharu, yang makhluk yang baru ni tak dapat nak meletakkan macam mana Allah itu sedia. Jadi yang kita boleh menafikan sifat sedia Tuhan tadi. Kita menafikan sifat bermakna kita tak kata sedia. Kita kata dengan cara sifat salbiah, kita kata tiada mula. Maka tiada mula, akal tidak dapat nak menerima sekiranya Tuhan ada yang dimulakan oleh ada mula, bermakna akal akan menolak bahawasanya pasti ada sesuatu ataupun Tuhan yang lain memulakan Tuhan yang Tuhan A dimulakan oleh Tuhan B, Tuhan B. Maka akal tidak dapat terima. Maka yang akal boleh terima adalah iaitu Tuhan itu tiada mula. Ada soalan? Pening? Tak ada kitab lebih? Mana kita tahu lah ni bertambah. InsyaAllah minggu depan dapat. akan diusulkan. Jadi kita boleh kita berkongsi orang dah belajar lama lah. Tak apa, jiran je. Boleh. Kita punya jiran-jiran. Memang kita duduk ikat-ikat. Yang demikian tak dapat tiada keadaannya yang lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu, kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu. Ini salah satu kaedah memahamkan sifat Tuhan itu sedia. Satu, kita faham Allah itu tiada mula. Yang kedua, kaedah yang kedua, kita kata apa yang dahulu, Tuhan yang lebih dahulu.
salah satu kaedah yang ni, iaitu tiap-tiap sesuatu itu kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu. Nescaya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripada mengadakan yang demikian itu batil. Satu, kaedah kata Tuhan itu sedia. Yang kedua, kita kata setiap perkara Tuhan yang dahulu. Tapi yang itu agak bahayalah. Sebab macam mana Tuhan boleh ada dahulu? Yang kita kata bila daripada Tuhan tak ada, tiba-tiba dia ada. Tiba-tiba dia ada tu, kita mesti beriktikad bahawasanya tiba-tiba ada tu dengan maksud tiada mula, bukan daripada tiada. Okey. Sifat yang ada pada fahaman al-zihin. Okey. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan qidam. Balik sama balik. Ni apabila ni. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan qidam, jadilah ia qadim. Qadim. Misalnya seperti Zaid, apabila dikatakan ia bersifat dengan anjur, nescaya disebutlah ia itu penganjur. Di dalam ilmu tauhid ada satu perkataan yang sama maknanya dengan qadim, iaitu azali. Setengah-setengah ulama mengatakan kedua-dua perkataan ini sama maknanya, iaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Dan setengah ulama yang lain pula berkata antara kedua perkataan qadim dan azali ada beza, iaitu qadim disebutkan pada perkara yang ada maujud. Maujud saja. Kan? Ini maujud. Ha? Bukan maujud. Teruslah. Seperti zat Allah qadim dan kudratnya qadim. Adapun azali itu disebutkan pada perkara yang ada maujud, seperti zat Allah dan kudratnya. Azali dan pada perkara yang tiada, ghaib dan maujud, seperti yang menyerupai Allah itu azali. Maka qadim, khas dan azali itu am. Tiap-tiap qadim azali tiada boleh akas sebaliknya, yakni tiap-tiap azali tiada boleh disebut qadim. Pening je ya. Baca pening. Okey, kita pecah satu-satu. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan qidam, jadilah dia qadim. Qidam ni sifat Tuhan. Qadim ni keadaan, ataupun kita boleh sebut masa lah. Tapi sebenarnya azali tu tiada masa. Tapi kita pinjam dulu bahasa masa. Keadaan qadim. Qadim tu keadaan. Qidam tu sifat Tuhan. Yang mana sifat qidam ini adalah sifat salbiah. Sifat salbiah ni adalah sifat yang tiada pada Tuhan. Itu yang penting sikit kan. Apabila disebut Tuhan bersifat qidam, jadilah ia qadim. Bermaksud keadaan Tuhan yang qidam tu, sifat Tuhan yang sedia itu bersifat dalam keadaan qadim. Dekat qadim tu letak keadaan. Okay, nanti kita ulang balik kalau tak faham. Misalnya seperti Zaid, apabila dikata ia bersifat dengan anjur, nescaya disebut ia penganjur. Bermaksud kat sini, anjur tu dinisbahkan kepada qidam, penganjur tu dinisbah kepada qadim. Okay. Kurang faham lagi kan? Di dalam ilmu tauhid ini ada satu perkataan yang sama maknanya dengan qadim, iaitu azali. Faham je ke qadim dengan azali? Qadim ni tiada mula lah. Azali pun tiada mula. Azali dengan qadim itu mana lebih tinggi? Apa dia? Martabat. Martabat sama je, semuanya tiada mula. Cuma daripada segi penggunaan bahasa, cuma ada beza sedikit. Qadim, mana nota qadim tu? Qadim dengan azali. Okey, qadim ni dinisbahkan, diletakkan dengan yang wujud, yang disebut pada yang tiada permulaan. Qadim ni keadaan Allah itu bersifat dengan wujud. Wujud ni qadim. Maksud wujud apa? Wujud zat Allah dinisbahkan dengan wujud yang disebut pada tiada permulaan. Qadim ni tiada permulaan. Azali ni pun tiada permulaan juga.
seperti di atas. Ada wujudnya Tuhan sejak azali, tiada permulaan. Tetapi azali ada maksud yang kedua. Apabila nak diberi contoh, Tuhan yang sama, Allah yang sama, kita tak boleh sebut pada Qadim. Sebab Qadim adalah cerita yang benar. Azali ni boleh dibuat contoh kalau Tuhan yang kedua pada azali ada ke tidak. Itu je beza Qadim dengan azali. Maksudnya je yang sama, tapi tempatnya berlainan. Bukan, sebab azali boleh diguna dua tempat. Satu, satu tempat tu bukan tempat yang tempat ni, yang tempat maujud ni. Maksudnya diguna kepada dua ayat. Satu, azali yang kita masukkan macam telah ditakdirkan sejak azali, bermakna pada keadaan yang tak ada permulaan. Satu lagi, apabila hendak membuat satu contoh, Allah yang kedua. Allah yang kedua tak ada. Tuhan yang kedua ni tak ada. Tetapi bila nak dibuat contoh, ada tak Tuhan yang sama macam Allah, yang ada sejak, kita tak boleh sebut Qadim, sejak azali. Jadi contoh untuk azali yang tak ada pun boleh letak pada azali, tapi pada Qadim tak boleh. Itu je beza. Maksudnya azali tu kalau nak buatkan contoh boleh lah. Azali ni kalau kita cerita pasal Qadim, kita dengan azali sama. Cuma bila nak buat satu contoh Tuhan yang Allah yang kedua yang tak ada, yang sejak azali, kita letak ke azali. Kita letak kat azali, jangan letak kat Qadim. Itu je. Itu dia punya makam dia. Makam azali ni rendah sikit sebab bukan rendah, makam dia duduk dekat yang boleh diberi buat contoh kalau Tuhan tu tak ada. Jadi setiap Qadim pasti azali, setiap azali belum tentu Qadim. Macam mana? Setiap Qadim, Allah yang Qadim, Allah yang wujud pada tanpa permulaan tadi, pastilah dekat azali pun sama. Tapi bila dikata cerita azali, Tuhan yang, kalau Tuhan yang sama yang cerita, kita cerita Allah yang tiada mula, kita boleh sebut azali. Tapi kalau kita dibuat contoh, azali ni pada Tuhan yang nombor dua pula. Dia kata belum tentu Qadim. Okey. Jadi kalau tak nak pening, Qadim dengan azali sama je. Selesai. Kita tak akan buat contoh Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga. Sebab kita tahu Tuhan kedua, Tuhan ketiga tak wujud. Ya. Abang Amran? Okey. Haji pun tu. Haji ada pandangan tu. Boleh lah. Dia soal Tanya boleh. Abang tanya Pandangan kan Haji Syafri. Dua Haji. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan kita, menjadilah ia Qadim. Misalnya seperti Zaid, apabila dia bersifat dengan anjur, nescaya disebut oleh itu penganjur. Di dalam ilmu tauhid ada satu kata azali. Setengah ulama mengatakan kedua-dua perkataan ini sama maknanya, iaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Maknanya Qadim dengan azali, ada ulama kata sama je. Dan setengah ulama yang lain pula, ni satu lagi golongan ulama, antara kedua perkataan Qadim dan azali ni ada beza. Iaitu Qadim ini disebut pada perkara yang ada. Maknanya Tuhan yang wujud. Maujud tu Tuhan yang wujud. Qadim ni nak disebut pada Tuhan yang wujud. Sahaja. Tuhan yang wujud sahaja kita cerita Qadim. Seperti zat Allah Ta'ala Qadim. Dan kudratnya Qadim. Kenapa kita sebut Qadim? Sebab dia memang wujud yang benar. Ada pun azali. Yang ni dia nak terang sikit. Adapun azali itu disebut pada perkara yang ada maujud seperti zat Allah. Zat Allah. Perkara yang ada seperti zat Allah. Kita buang maujud tu. Maujud tu bahasa Arab kita tak faham kan. Adapun azali itu disebut pada perkara yang ada seperti zat ni kita tukar diri ya. Seperti diri Allah. Dan kudratnya azali. Dan pada perkara yang tiada. Ghairi maujud ni tiadalah. Tidak wujud. Seperti menyerupai Allah itu azali. Allah yang kedua ni menyerupai, dia kata sejak azali. Maka Qadim itu khas, azali itu am. Tiap-tiap yang Qadim, azali tidak boleh sebaliknya. Yakni tiap-tiap azali tidak boleh disebut Qadim. Itu je pada contoh yang kalau nak menceritakan Tuhan yang kedua tu je, kita tak boleh sebut Qadim, kita sebut azali. Tapi kalau Allah yang bersifat dengan kudrat, Allah bersifat dengan hayat, ilmu, iradat, qiyamuhu ke apa semua yang itu, kita kena sebut Allah itu Qadim. Jadi tajuk kita ni nak menceritakan takrif Qidam ni, Allah ini tiada
tiada mula ataupun sedia, bahasa Melayu dia, nak mengatakan apa? Sifat Allah yang tiada mula ni nak menceritakan zat Allah Ta'ala. Zat wujudnya Allah ni 19 sifat lagi yang kita akan muzakarah nanti hanya nak menerangkan wujud dia. Iaitu seperti Allah ini qidam, tiada mula. Apa yang qidam? Zat Allah Ta'ala, iaitu diri Allah Ta'ala. Bukan nak cerita qidam. Qidam ni kita sekarang nak faham apa maksud qidam dengan qadim ni semua yang berkenaan dengan qidam. Kemudian qidam ini nak merujuk kepada wujud zat Allah yang qidam. Nanti bila kita masuk kepada baqa, Allah itu kekal yang tiada akhir. Apa yang kekal? Diri Allah yang wujud tu kekal. Kalau kita masuk pula mukhalafatuhu lil hawadis, nanti akan datang yang itu Allah itu bersalahan dengan yang baharu. Apa yang bersalahan dengan baharu? Iaitu zat yang wujud, zat diri Allah yang wujud tu yang bersalahan dengan yang baharu. Sampai semua yang 5 itu sifat salbiah tu, sampailah wahdahnya, qiyamuhu bi nafsi dan wahdahnya, semua tu nak menerangkan, nak menafikan dan mengiyakan, nak menceritakan tentang wujud zat Allah. Pusing-pusing ya, 5 tu nak menerangkan wujud. Jadi wujud tu bagaimana nak memahamkan? Kena selesai dulu sifat salbiah, iaitu qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala dengan wadahnya. Itu 5 sifat salbiah nak menerangkan wujud Allah, bagaimana wujudnya Allah tu. Jadi yang qidam ni kita baru masuk yang pertama nak menerangkan tentang wujud Allah. Okey, kita sambung. Adapun azali itu disebut pada perkara yang ada mawjud pada zat Allah, dan kudrat azali pada perkara yang tiada, seperti menyerupai Allah itu azali. Maka qadim itu khas dan azali itu am. Tiap-tiap qadim azali tidak boleh, yakni tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim. Adapun qadim dengan nisbah kepada nama terbagi kepada 4 bahagian, iaitu qadim sifati. Yang ini sifati ni bahasa Arab, diarabkan. Kalau kita melayukan, jika kita sebut qadim sifat, keadaan Tuhan. Keadaan Allah, keadaan sifat yang sedia. Qadim hakiki lah. Nanti dulu, belum lagi masuk hakiki, belum lagi, faham ni dulu. Maknanya qadim sifat. Jadi qadim ni terpecah pada 4. Satu qadim sifat, iaitu sifat yang tiada mula. Boleh faham? Sifat yang tiada mula. Bermakna kita pergi balik. Kalau Allah itu bersifat dengan kudrat yang tiada mula. Kalau kita nak cerita Allah yang iradat, yang ada dia perkehendak, maka perkehendak yang tiada mula. Yang tu sifat. Semua sifat yang ada yang 20 tu, kita nak sifat Allah ini bersifat dengan qadim, iaitu tiada mula. Okey? Clear? Macam pening je. Pak Wahab? Respon. Boleh faham tak? Boleh faham. Alhamdulillah. Cuba terang balik. Ulang balik. Macam dia tak boleh lah. Macam aku boleh lah. Boleh. Okey, terang cincai-cincai. Nak tahu faham tak faham? Cincai tak boleh. Cincai-cincai pun tak boleh juga. Tapi dia kena tepat macam itulah. Walaupun lain sikit pun boleh. Tepat. Saya faham lah. Macam mana Lek? Qadim sifat macam mana? Biar dulu dia kata dia faham. Tadi dia kata tak boleh. Qadim sifat. Qadim sifat ni, sifat Allah semua yang 20 ni tiada mula, tu je. Nak menerangkan sifat Tuhan lah. Ya, okey. Itu je nak ditulis ni. Sifat Tuhan yang tiada mula. Qadim sifat. Qadim tu keadaan yang tiada mula. Kita dah bincang panjang lebar kan minggu lepas, iaitu sedia tu macam mana. Tiada mula semenjak azali lah. Saya refresh balik lah. Okey, saya qadim Qadim sifat. Okey. Menerangkan tentang sifat, tentang 20 sifat Tuhan yang kita belajar, yang wajib bagi setiap mukallaf ni. Ni yang kita tengah cakap ni, sifat ni lah yang qadim. Ni, yang ini nak kena beriman dengan ni. okey.
Ini saya nak tulis tu terlepas. Betul lah boleh. Okey. Dah boleh Qadim tulis. sifat dia menerangkan sifat 20 sifat Tuhan. Sudah. Yelah, terangkan apa? Tidak ada permulaan. Yang ni lah yang kita belajar ni. Ha? Wujud ada ni, qidam sedia, baqa kekal ni. Adalah sifat. Kenapa? Sifat sedia ada ke, sifat wujud ke, sifat kekal ke. Sifat Tiada permulaan. Tiada Nak permulaan, tahu ya. tu benda. Tengok dia ni jawab pula. Tanam dia. Faham? Terbalik. Tolong bagi jelas sikit. Tadi tak ada songkok, tak boleh. Bagi jelas sikit. Ha. Haji lah tu Haji. Dia menerangkan Haji ni, Haji kan. Boleh lah, tengah sikit bagi jelas sikit. Masih terbayang-bayang ni, awal-awal kan. Tak, kalau kita terus pergi ke depan last sekali tak faham yang ni. Sebabnya kena. Dia bahasa mudah lah. Sebab ayat dekat sini. Bahasa mudah. Dah beritahu dah tu. Tak, sekarang ni ayat dia tak ada pun. Dia kata qadim sifat. Tak ada pun bening. Tak ada. Cuma kita nak faham apa dia qadim sifat. Tak tiada permulaan sifat Allah Ta'ala. Dia dah beritahu tu. Ha, macam mana? Mana dia tak bermula lah dia. Apa yang tak bermula? Sifat dia tu. Sifat yang mana? Sifat dia yang kadim tu. Sifat adanya Allah tu lah. Semua 19 sifat lah. 20 sifat. Ha, 20 sifat. Pasal 19 wujud tiba-tiba ada qadim ke? Tak ada qadim ke? Qadim semuanya sedia. Okey, terang balik apa dia qidam. Sedia ada. Sedia ada. Apa maksud sedia ada? Maknanya Sini semua ada nota ni, dah itulah siap. dia awal tak berpermulaan, akhir tak bersudahan tu. Ha. Macam mana akal nak menerima wajib bagi Allah iaitu bersifat dengan sedia? Alam. Alam ini macam mana? Sambungkan alam ini dengan sedia. Alam ni. alam Tiada ini yang bermula dari tiada yang jadi. Kalau tiada yang menjadikan. Tiada yang memulakannya. Kalau ada yang memulakannya, maknanya ada Tuhan lain selain daripada Allah. Allah dia. Kelik, termenung pula. tak okey tu Tapi fikir boleh terang. Kali kan kita ada bincang ni lepas kan kan Sebab kidam kita dah habis dah sampai dekat ujung dah ni. Lepas ni kita nak masuk bakok, tiba-tiba kidam tak selesai. Sekali ulang balik. Apa dia kedam tu? Tiada mula. kena mula kita pun kena mula lah. Menerangkan tiada mula tu macam mana? Sekiranya ada mula, Kiranya ada mula Apa yang ada mula? Apa yang ada mula? kira Allah tu ada mula, mana ada orang yang memulakan dia lah. Mana ada Tuhan lain ada Tuhan lain lagi yang lah. memulakan dia. Lepas tu Betul lah. sambungan dia. Maka akal tidak dapat nak terima sekiranya ada Tuhan lain yang boleh memulakan. Okey, kalau kita nak menerangkan Allah ini sedia, Allah ni kidam, tak boleh. Akal kita ni kecil, lemah. Jadi kalau kita tak boleh nak terang, kita pergi pada akal. Tuhan dah kurniakan kita akal. Kita pakai hukum akal. Macam mana hukum akal? Kita pergi terbalik. Sedia kita tak boleh nak terang. Kita terang macam mana? Kalaulah Allah ini tak sedia, bermakna ada dia bermula. Maka kalau ada bermula, macam mana dia boleh? Ada Tuhan yang memulakan dia. Kalau ada Tuhan yang memulakan dia, mustahil akal nak terima ada Tuhan lain yang menerima. Maka akal dapatlah terima Allah ini sedia tiada mula. Itu je lah. Kita guna hukum akal. Hafalah yang tu. Nak beriktikad, kita nak beriman dengan Allah tiada mula. Kalau tidak, kejap lagi datang lagi. Bila Allah start lah? Goyang balik. Bila Allah start? Baru nak beriman. Itu. Hafal. Jadi bila Allah itu kita dah beriktikad, kita dah beriman Allah tiada mula, baru kita masuk qidam. Maka qidam baru kita masuk qadim. Maka qadim ini Allah ini bersifat, semua sifat dia yang 20 tu semua tiada mula. Sebab kalau ada yang memulakan, kalau dia ada mula, bermakna ada yang memulakan dia, iaitu sifat wujud dia. Kalau ada yang dia ada mula, maknanya ada yang mulakan wujud Tuhan. Ada yang mewujudkan. Mewujudkan. Maka akal kata mustahil ada yang mewujudkan Tuhan. Itu je. Maka semua wujud, semua yang Allah bersifat dengan qidam tadi duduk pada keadaan qadim.
Iaitu semua sifat Tuhan, dia kata qadim sifat. Tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Apa yang tak ada permulaan? Wujudnya Tuhan itu adalah duduk dalam keadaan qadim, iaitu tiada permulaan. Qidamnya Allah itu tiada permulaan. Bakatnya Allah tiada permulaan. Mukhalafah sampailah mutakaliman, semua Allah tiada permulaan. Okey. Clear? Kita masuk yang kedua. Kawan kita muka ada ni kot. Ada. Pengalaman, Boleh. ada ilmu yang nak apa? Nak kongsi. Biasa ni kan. Biasa mengikuti kelas ni. Ada. Mungkin ada ni kot. Ada kan, nanti kat ujung kita suruh dia bagi buat kesimpulan. Okey, yang B pula qadim zati. Qadim zati ni bahasa Arab juga, kita tukar qadim diri. Nanti bila dah ambil faham, baru kita tukar balik istilah tu pada qadim zati. Sekarang kita ambil faham dulu. Qadim zati, iaitu tidak ada permulaan zat Allah Ta'ala. Sekarang bila disebut zat, automatik kita pergi pada wujud Tuhan. Sifat Allah yang pertama, iaitu wujud Tuhan adalah qadim, ataupun wujud Tuhan adalah qidam, tiada permulaan. Mana qadim zati ni satu je lah. Wujud je lah. Wujud saja. Bila sifat 19 yang lain. Yang lain tu. 20 tu pun wujud pun boleh letak jugalah pada sifat. Tengok atas fahaman kita nak faham macam mana. Mana qadim diri ataupun diri Tuhan yang tiada mula. Diri apa? Diri wujud Tuhan tu tiada mula. Kita dah beriman tadi kan, Tuhan tu ada mula. Akal pun dah terima Tuhan tu sedia. Okey, sekarang zat Tuhan tadi tiada mula. Dua sifat ni, qadim sifati dan qadim zat, adalah dipanggil qadim hakiki. Bawah ni ada. Maka qadim hakiki, qadim sifat dengan qadim zat. Maksud qadim hakiki, qadim yang sebenar. Bukan qadim macam kita. Kita qadim juga. Qadim kita macam mana? Qadim kita diterangkan yang C. Ni. Dia panggil qadim idafi. Terdahulu suatu atas suatu, seperti terdahulu bapa nisbah kepada anak, ataupun emak kepada anak. Jadi emak dulu baru anak. Jadi emak tu qadim, emak tu dulu. Ataupun nenek moyang kita qadim, dia qadim. Qadim apa? Qadim idafi, ikut susunan. Sedia, dia sedia. Macam salah silah lah. Salah silah. Keturunan saya sedia ada kat sini. Sedia ada apa? Bukan sedia ada hakiki, sedia ada idafi. Hakiki untuk Tuhan je, yang tiada mula. Tapi kalau kata keturunan saya dah duduk tanah Melayu ni, sedia. Sedia pada erti kata idafi, dia dahulu masuk. Kalau kita masuk sejak azali, itu boleh tak? Boleh juga. Keturunan saya ni sejak azali. Ya. Maksudnya azali pun boleh digunakan untuk makhluk lah. Ya, boleh. Yang boleh digunakan untuk. Tapi azali yang mana? Azali idafi. Yang dua atas tu tak boleh guna untuk makhluk lah. Hakiki tu. Yang hakiki dia hanya untuk Tuhan. Untuk sifat Tuhan dengan zat Tuhan. Yang ni hakiki. Untuk makhluk lah. Boleh guna untuk makhluk lah. Boleh. Qadim ni pun boleh guna untuk makhluk. Qadim idafi. Azali idafi pun boleh. Macam dalam surah Yasin apa Pak Wahab? Mubin. Mubin ni lah. Video Mubin tu lah. Video Mubin tu ingat? Yang lain tak ingat? Apa? Urjul. Itu hari dah ingat dah. Urjunil Qadim. Macam mana kan? Ada kan? Urjunil Qadim. Siapa biasa baca Yasin? Urjunil Qadim. Yang tu yang aku ingat kan. Jadi Qadim yang nak diterangkan tentang bulan dan matahari tu, dia ada sejak azali tu, azali yang idafi. Dia masih bermula lagi lah. Dia sejak dulu sedia dia ada. Itu dipanggil, orang Melayu cakap boleh syirik bila sebut sedia kala. Tak, sedia kala betul dah. Sedia kala yang mana? Sedia kala idafi lah. Kita dah pergi cakap orang Melayu kita dulu salah. Dia orang lagi mengaji tauhid kan. Semula jadi. Perkataan semula jadi. Semula jadi yang mana?
Semula jadi, tak ada orang jadikan ke? Bukan. Semula jadi tu pada erti kata qadim ataupun qidam ataupun azali. Azali yang mana? Idhafi. Okey, clear? Masuk yang di qadim zamani, ya, lalu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya setahun. Yang ni qadim zaman lah. Setahun, 2 tahun, 10 tahun yang lepas, pun boleh zaman. Saya dah duduk sini qadim, azali dah kat sini. Berapa? 10 tahun yang lepas. Ini zaman. Maka qadim hakiki iaitu qadim sifati dan qadim zati, tiada harus dikatakan lain daripada Allah Ta'ala. Maksud dia tiada harus dikatakan lain daripada Allah Ta'ala tu, tulis nota kat bawah tu, tidak boleh untuk makhluk. Tidak harus dikatakan, tidak boleh digunakan selain daripada Allah Ta'ala. Tu ayat zaman sekarang. Ayat dulu tu lah. Azwar dengar pening. Selesai qidam. Kita nak masuk Baqarah. Siapa? Cikgu baca je. Baqarah. Bagi orang muda-muda baca. Orang muda baca. Indra. Al-Baqa' artinya kekal. Biasa ada, tiada akhir. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Adapun yang lain daripada Tuhan, ada juga yang kekal, tiada binasa selama-lamanya. Tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki, yakni yang sebenar. Makhluklah. Bahkan kekal aradi, yakni yang mendatang dua, seperti syurga, neraka. Aradi ni buat nota kat bawah, boleh letak aridi. Apa? Aridi atau aradi. Biasa orang guna aridi, tak tahu kenapa sini tulis aradi. Tersasul lah. Aridi. Yang datang dua, seperti syurga, neraka, lauh, arash, kalam, kursi dan roh. Maka perkara yang tersebut ini dikatakan kekal kerana mendatang tatkala bertakluk kudrat iradat Allah Ta'ala pada mengekalkannya. Peringatan. Betul. Ya, ini kalau nak kira sebenarnya kalau macam ni boleh faham Baqarah. Kekal. Yang kekal Allah kita juga. Macam ni ambil contoh kan. Yang kekal bukan. Yang sekarang ni nak cerita sifat Tuhan. Kekal ni bermaksud tiada akhir. Dia termasuk dalam sifat salbiah. Sekarang ni nak tanya, Baqarah yang sebenar bagi Tuhan ni, yang bawah ni semua cerita makhluk dah ni. Yang dicerita tentang Tuhan sentiasa ada, tiada akhir, maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Maksud dia sentiasa ada. Allah ini, zat Tuhan ini sentiasa ada. Diri Tuhan ni sentiasa ada, tiada akhir. Maka hakikatnya ibarat daripada dia menafikan sekiranya Tuhan ni ada akhir. Macam tu nak kena faham. Ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Inilah bermaksud yang dia nak terangkan Allah itu kekal. Sebab bila kita nak menerangkan sifat salbiah seperti sedia tadi, kita nak tak nak terpaksa menggunakan kaedah salbiah, iaitu menafikan. Macam sedia, apa dia tak boleh nak terang, kecuali kita terang tiada mula. Sama juga dengan Baqarah, iaitu kekal. Apa dia kekal? Apa dia kekal kalau nak diterangkan tanpa cara salbiah, tanpa cara menafikan? Kita tak dapat nak terang kekal tu apa. Kita nak tak nak, kita kena letak tidak pada penerangan kita, iaitu tiada akhir. Kalau kita nak terang Allah itu kekal tanpa nak menerangkan tidak, boleh tak? Indra, tak boleh kan?
So jadi kita nak tak nak terpaksa menggunakan cara sifat salbiah. Itulah ceritanya kenapa qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis dan 5 semua sifat tu dipanggil salbiah. Sebab dia nak menafikan satu perkara. Satu lagi, dia menerangkan dengan cara menafi. Dia tak boleh nak menerangkan dengan cara mengya. Berbeza dengan sifat ma'ani, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam tu, semua menerangkan dengan ya, bagaimana dia melihat, bagaimana dia berilmu, bagaimana boleh. Dia tak perlu menerang dengan tidak. Iaitulah baqa'. Okey, kita cerita kat baqa' sikit. Saya ada buat nota sikit. Baqa' yang ini yang pertama, makna dia kekal. Maksud kekal adalah kekal adanya zat Tuhan. Bukannya kekal apa? Kekal Allah. Bukan kekal Allah. Kekal adanya Tuhan itu sendiri. Diri Tuhan itu sendiri. Allah itu adalah nama Tuhan. Kita tak cerita pasal Allah, sebab Allah bahasan lain. Kita cerita tentang diri Tuhan ataupun diri dia. Dia pula tak tahu apa kan. Dia tu kita letak dahululah, ganti nama Tuhan. Kekal adanya diri Tuhan. Yang pertama, maksud kekal. Yang kedua, maksud kekal tiada akhir. Dengan erti kata mustahil dia fana ataupun musnah. Yang tu maksud yang kedua. Allah itu baqa'. Baqa' bahasa Arab kita letak kekal dulu. Nanti lepas dah faham kita letak baqa'. Tuhan itu kekal, tiada akhir. Makna yang kedua. Dengan erti kata mustahil dia musnah. Yang ketiga, okey, yang itu yang kedua. Sekarang ni nak menerangkan bagaimana akal nak menerima Tuhan mesti berakhir. Sedangkan akal boleh terima je. Tuhan satu-satu masa boleh expired date. Dia pun musnah. Kalau kita nak bahas pakai guna akal, bagaimana kita nak meletakkan Allah itu wajib kekal? Macam mana Indra? Macam mana nak kata Allah tu wajib kekal? Cakap, ada orang bagi alasan, habis tu siapa nak takbirkan dunia ni? Biarlah siapa tak ada takbir. Nanti Allah tu habis. Lepas tu dunia, syurga, neraka semua pun habis sekali. Sekarang ni kita nak menggunakan akal kita, Allah wajib kekal. Katalah orang kafir datang, Tuhan nanti satu masa sudah tak ada mah. Kita nak balas dia. Kalau kita tak boleh balas cakap kat dia pun, kita nak cakap dengan diri kita sendiri. Nak iktikad beriman, bagaimana kita nak kata Tuhan wajib kekal dengan hujah akal, tak payah Al-Quran semua. Begitu Lusilang. Dia sama konsep dia macam kejam tadi juga. Dia konsep tu. Macam mana? Konsep dia mah. Aku boleh begitu dulu lah ni soalan ni. Soalan ke jawapan tu? Cara permulaan cara akhir lah. Konsep dia macam kejam lah. Boleh ya, terima. Cara permulaan cara akhir. Bila kita nak fikir itu, Tapi itu kan nak lagi dalam. Lagi pecah. Aduh ni. Macam mana akal nak terima? Kita jangan dalam-dalam. Kita sekarang ni nak ambil makna sekarang ni. Ingat tahu, kitab kita bila kenyataan yang keempat, takrif sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Takrif, bukannya kita nak letak dalil lagi, nak beriman lagi. Kita nak faham apa dia baqa'. Itu je. Sekarang baqa' ni, kenapa hukum akal kita boleh terima Tuhan mesti kekal. Akal kita macam mana nak terima? Kata tadi pakai qidam, punya hujah juga. Macam mana hujah qidam? Permulaan. Dia ada permulaan. Bapak cara akhir. Itu Alam ni lah, kalau ada akhir, ada masuk dia. biarlah aja. Nanti siapa nak muncul mereka? Biarlah taklah. Surga neraka semua hancur dah, tak ada siapa-siapa dah. Okey lah. Akal boleh terima tak? Tak semua. Kenapa? Boleh terima apa? Biarlah dia hancur. Alam ni ada orang yang menjadikan. Permulaan ada yang menjadikan. Takkan ada akhir, kalau ada akhir. Tak nak jadikan. Syek, kalau alam ni musnah, siapa yang musnahkan alam ni? Kalau alam ni fana, alam ni musnah, keluar tu. Akhir dia mana? Siapa yang memusnahkan alam ni? Kalau Allah tu musnah, siapa yang musnahkan Allah? Ada Tuhan lain yang ada bagi jawapan pula dah. Ada Tuhan lain yang memusnahkan Allah. Jadi nak menafikan tu bahawa tiada Tuhan lain selain Allah lah.
akal tak boleh terima kalau Allah tu musnah. Kalau Allah tu musnah, maknanya ada Tuhan lain yang memusnahkan Allah. Tapi nak nerangkan. Ya. Nerangkan tu Allah. Dia macam yang Am cakap tadi lah, konsep freedom tadi juga. Tapi yang ni yang musnah. Yalah faham. Freedom tadi kita dah beriman kan. Kenapa kita percaya akal boleh terima Allah itu sedia? Sebab kalau ada yang menjadikan Tuhan, pasti Tuhan lain yang menjadikan Allah tu. Akal tak dapat terima ada Tuhan lain yang menjadikan. Maka wajiblah Tuhan itu sedia. Sebab mustahil ada Tuhan lain yang boleh nak jadikan Tuhan. Kalau kata kita nak menerima ada Tuhan lain yang menjadikan Allah, Tuhan yang lain tu siapa jadikan pula? Maka mesti ada Tuhan lain. Maka akal tak dapat terima Tuhan lain jadikan. Itu adalah sedia. Sekarang sama juga bakok. Pakai hujah yang sama. Kalaulah mempercayai Tuhan itu boleh berakhir, siapa yang mengakhirkan Tuhan tu? Mana ada satu zarah pun yang terlepas daripada Tuhan, daripada Allah, yang menentukan setiap yang hidup dan yang mati. Jadi akal tidak dapat menerima sekiranya ada Tuhan lain yang boleh mengakhirkan Tuhan. Ada pening? Tak pening. Okey. Tapi kenapa ada soalan tu? Soalan tu kau pening. Yang tu. Soalan tu sebab nak bagi akal tu bekerja. Maka kita pun beriman qidam dan baqa ini adalah dengan satu maksud. Ada yang menentukan hidup dan mati. Kalau kita kata Tuhan itu ada yang menentukan dia, akal tak dapat nak terima. Ataupun ada yang mematikan dia, Tuhan tak dapat terima. Akal tak dapat terima sebab yang mematikan tu siapa pula? Adakah Tuhan yang kedua? Jadi tak boleh terima sebab benda tu akan menjadi infinity, tak berakhir. Okey. Sokok je tak bagi. Sokok tak apa. Boleh. Lulus ah? Cara pendam. Lulus, Indra lulus tak? Lulus. Dia aku lulus. Aku lepas lagi. Aku lepas. Azwar ni kisah ni. Aduh. Dia daripada awal dia tak lulus ni. Risau tu. Ya, kawan kita lah, kawan kita aku boleh bagi Boleh, pemahaman yang mudah. Boleh. Ni boleh. Awak belajar dah sampai mana? Bagi pemahaman yang mudah ya, bagi kawan-kawan boleh faham. Macam mana memahami sifat Allah yang baqa, yang kekal? Boleh. Ini kan? Contoh Bismillah. Di cawan ni Okey. Kita cerita pasal zat Allah. Bukan yang ni kan zat lah. Contoh. Ni bukan. Ni zat. Zat tu maksud dia zat cawan ni. So apa yang berserta dengan cawan tu semua rujuk pada zat. So maksud dia wujud tu adalah yang ni, wujud hakiki. So tiada permulaan, tiada pengakhiran. Wujud. So segalanya rujuk pada cawan ni. So cawan ni apa? Putih. So adalah sifat yang terkeluar daripada wujudnya cawan. So nanti penerangan selanjutnya Iaitu menerangkan tentang zat. Menerangkan zat memang kita bagi contoh makhluk. Yang putih, yang bulat, yang tinggi adalah merujuk pada zat. Kerana sifat ataupun arab dia, sifat dia tidak bercerai tanggal dengan zat. Cuma apabila kita kata nak zat, contoh kita nak Pak Wahab lah, saya selalu bagi contoh Pak Wahab. Kita nak tinggi Pak Wahab ke buncit Pak Wahab, tak boleh. Sebab Pak Wahab dan buncit bersama-sama sifat dia. Cuma kalau kita nak, macam kita nak beli cat putih dekat kedai hardware, saya tak nak beli cat, saya nak putih saja. Tak boleh. Kau kena ambil zat dia sekali dengan sifat. Itu menerangkan zat. Sekarang ni nak menerangkan tentang baqa'nya Tuhan, atau baqa'nya zat Tuhan tadi. Yang kita cerita zat tadi, kenapa wajib atas dia kena kekal. Itu tadi bahasan tadi. Masing-masing bagi pandangan tu kan. Kenapa wajib? Kenapa biar je lah dia fana ataupun musnah? Kenapa Tuhan wajib bersifat dengan kekal? Mana tadi yang dia orang cerita tadi tak dapat tangkap kan? Jadi tadi dia kata dengan seperti sifat qidam ataupun sifat sedia,
Kalaulah Tuhan ni, zat dia ni boleh berakhir ataupun boleh musnah, sedangkan yang kita faham setiap perkara yang musnah pasti yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan boleh musnah, siapa yang memusnahkan dia? Pasti ada Tuhan lain lah yang memusnahkan dia. Maka wajiblah dia kekal. Sebab akal tak dapat terima kalau Tuhan itu bersifat dengan boleh fana atau boleh musnah. Sebab yang musnah tu mesti ada Tuhan lain. Jadi tiadalah kata bila Allah ini tiada satu zat yang boleh mengakhirkan dia, sebab dia itu adalah zat yang kekal. Wajib ada. Okey. Balik okey. 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 Mantap ah. Wah, dia tanya wah. Kita jangan tengok Azwar. Dia dah habis nyuruk dah tu. Okey, satu lagi keadaan makhluk tidak dapat terokai kerana manusia akal. Yang ini tadi, bila kita kata Tuhan tu kekal, macam mana Tuhan kekal? Macam mana nak bayang Tuhan kekal? Tak boleh. Akal kita ni adalah akal makhluk. Kita tak perlu fikir yang Allah kekal macam mana, Allah sedia ada macam mana. Tak perlu. Cuma yang kita akal dah dapat terima, yang Tuhan tu wajib sedia. Sebab kalau kita kata Tuhan tu tak sedia, ada yang menjadikan dia. Jadi akal tak dapat terima. Sama juga baqa, kekal, pasti ada yang mengakhirkan dia. Akal pun tak dapat terima, ada pula nak mengakhirkan Tuhan. Okey. Jadi kita tak perlu teroka macam mana Tuhan tu kekal, macam mana Tuhan tu qidam, tak payah. Akal kita dah sampai situ, kita tak meletup je. Fikir-fikir pun tak lepas. Jadi Tuhan yang kekal ni, kita nak sebut Tuhan yang baqa ni, yang pertama, ciri dia mesti tiada mula dan tiada akhir. Maksud kekal yang tiada mula dan tiada akhir, yang itu kata kita qidam dan baqa tu, yang pertama, wujud dia tidak didatangi dengan binasa. Kenapa tak datang binasa? Sebab binasa tu ada yang membinasakan dia. So, sifat Tuhan tak datang binasa tu, tak boleh binasa lah maksud dia. Ayat barunya tidak boleh binasa. Kemudian yang biasa yang kita kata Allah ini tetap, iaitu wujud tidak menerima perubahan. Wujud zat Tuhan atau wujud diri Tuhan itu tidak berubah-ubah, iaitu kekal hakiki, kekal yang tidak dijadikan kekal yang tidak dijadikan kekal, dan kekal hakiki ini tidak bergantung kepada sesuatu untuk kekal. Itulah dipanggil kekal hakiki. Pertama, kekal yang tidak dijadikan kekal. Yang kedua, tidak bergantung kepada sesuatu untuk kekal. Okey, ada pening tak? Okey kan? Ulang ni ada tadi. Perlahan lah. Perlahan. Okey ni, kekal hakiki tadi. Kekal hakiki, satu kekal yang tidak dijadikan kekal. Ya, kekal yang tidak dijadikan kekal. Yang kedua, Ya. Aduh, tidak bergantung kepada sesuatu untuk kekal. bergantung pada sesuatu. Sebab yang bergantung untuk sesuatu untuk kekal ni makhluk aja ataupun dia panggil sesuatu. Boleh ke? Tak ada, nombor 2 je. Dua. Pandai je dia tiga. Senang, untuk tanya senang jawab. Okey, yang ini ambil faham je, bukan nak suruh tulis. Wujud Tuhan wajib tiada penghujung. Sebab kita dah faham lah, kalau ada penghujung, ada yang menghujungkan dia. Ini sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kekal tadi wajib bagi dia. Wajib ni bukan wajib hukum syarak. Wajib pada hukum akal. Hukum akal kata Tuhan wajib kekal. Wajib baqa. Kalau kekal dah faham, kita ambil baqa. Tuhan wajib baqa. Jadi Allah wajib bersifat baqa dan mustahil bersifat fana ataupun boleh musnah. Kalau dalam bahasa kitab dipanggil turul adam. Adam ni baharu. Bermaksud makna sifat turul adam ni maksudnya makhluk lah.
Huruf adam ni bermaksud didatangi tiada, bahasa Melayu dia. Sesuatu yang tidak kekal kewujudannya adalah didatangi tidak ada. Sesuatu yang tidak kekal, macam makhluk ni, dia mestilah didatangi dengan tidak ada. Maksud dia macam mana tau? Sesuatu yang nak wujud, makhluk ni, dia mesti bermula dengan tiada. Sedangkan Tuhan wujud, sedia. Jadi untuk apabila satu makhluk dia bermula dengan tiada, baru ada, pastilah dia akan binasa. Itu dia punya kaedah. Jadi Tuhan yang sedia, pastilah dia kekal. Okey. Faham? Baju balik. Senang. Itu je lah kan. Bali okey, Bali. Oh, tak bisa sorang pula ni. Panjang ni lah. Panjang ni. Habis buku dia tulis. Habis. Sampai kulit-kulit tu ni. Dah beli buku lain besok. Jadi setiap makhluk ni pasti binasa. Pasti binasa. Setiap yang ada mula pasti binasa. Setiap yang bermula dengan tiada pasti binasa. Ini kita nak cerita bakak ni kan. Binasa itu lawan pada kekal. Setiap yang binasa adalah tiada. Bila dia dah binasa, dia tiada. Ini dia menerangkan sifat makhluk, supaya jangan bila orang cerita pasal Tuhan macam makhluk, kita boleh tepis terus. Setiap yang binasa akan menjadi tidak ada. Setiap yang bersifat tidak ada adalah bersifat kekurangan. Yang ini yang penting. Setiap yang kita kata tiada ni, kenapa kita panggil tiada? Ni ada ni. Sebab dia bermula tiada, kemudian dia ada, lepas tu dia tiada. Yang ini pada garis dasar umum. Kita pergi nanti masuk ke dalam lagi. Yang ini baru umum. Faham dulu. Yang inilah kita panggil tiada. Ini ada. Sebelum dia ada, 100 tahun yang lepas dia tak ada. Lepas tu dia dah ada, wujud. Lepas tu dia hancur tak? Dia akan hancur. Kurang-kurang masa kiamat. Rasa tak sampai kiamat, dia hancur dah dulu kan. Jadi tiada. Maka kita panggil inilah jenis tiada. Bila kita pergi pada tasawuf nanti, kita kata setiap makhluk itu bersifat dengan tiada tu, aku ini tiada. Yang tu jangan masuk lagi. Kita masuk tauhid dulu. Kidam zaman ni lah. Kita sekarang masuk bakak ni. Kalau sekarang saya sebut kidam, ni kidam zaman ni. Ataupun kidam idofi pun boleh. Macam mana? Cawan yang sebelum masuk kilang tu, yang ini jadi. Lepas tu cawan yang kedua, dia pun kidam zaman ni juga. Yang mana kidam zaman ni? Yang nombor satu. Yang mula-mula jadi. Dia sedia jadi. Okey. Kita jangan masuk tu. Kita masuk bakak dulu. Jadi setiap yang bersifat tidak ada adalah bersifat kekurangan, lemah. Jadi bila apa yang ada yang mula, macam orang cakap Tuhan macam ni daripada tak ada jadi ada, seperti orang cakap yang bertuhankan Nabi Isa. Daripada Nabi Isa tak ada kemudian lahir, sedangkan dia adalah bersifat tiada. Sifat tiada adalah lemah. Yang ni kemas sikit. Pegang, kemas sikit. Suara pun kena keras sikit lah. Setiap yang bersifat kekurangan adalah baharu, iaitu selain daripada Allah. Pada i'tikad tauhid, fana ataupun musnah bukan sekadar ada kesudahan atau mati sahaja, tetapi i'tikad tauhid Allah bersifat kekal pada kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Okey, sekarang kita pergi pada i'tikad tauhid. Bermakna kita nak pegang, nak ikat dalam, nak jadi iman ataupun nak jadi i'tikad, nak simpulkan dalam hati. Fana yang tadi, musnah, bukan sekadar dia mati atau tak ada. Tetapi kita nak cerita, yang ini, yang tadi kita cerita tentang makhluk. Bila orang sebut Tuhan yang ada mula, yang ini kita cakap tak, bukan Tuhan. Bila kita sebut Tuhan ataupun kita nak bertauhid, Allah itu bersifat kekal. Kekal pada apa? Kekal pada kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Yang itu yang kekal. Bukan sekadar Allah itu kekal.
Tak ada pengakhiran. Apa yang tak ada akhir? Iaitu wujudnya Tuhan. Wujud yang Tuhan macam mana? Yang bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, ayat 14. Kata. Itu pantun dia. Nak slow sikit ke laju? Saya pun penuh. Nak kata laju pun laju juga. Kalau nak berhenti, nak minta respon. Kalau tak, saya terus. Terus je lah. Terus je lah. Masa pun dah tentu. Berapa minit lagi ada? Masa dah habis, tapi kita teruskan lah. Ada 10 minit lagi. Sebab ni extra time. Okay, kalau extra time, yang ini kita kena sambung minggu depan lah. Banyak ni. Kita kan habiskan ni Mak boleh? Yang mana? Habiskan ni apa dalam kitab ni. Habis dah? Bakar ni bagi habis. Bakar dah habis dah. Maka Qadim Hakiki. Belum. Bakar baru sampai tadi tadi. Okey. Yang peringatan tu belum Kita masuk. selesai yang kitab ni dulu Ha. Okay, yang ni boleh. Adapun yang lain daripada Tuhan, ada juga yang kekal, tiada binasa selama-lamanya. Okey, selain daripada Tuhan, kitab ni kata ada juga yang kekal, tak binasa selama-lamanya. Tetapi bukan dinamakan kekal hakiki. Maksud kekal hakiki apa? Yang tiada mula, kemudian tiada akhir. Iaitu kekal hakiki. Yang ini bukan. Yang ini ada mula, daripada tiada dia mula, lepas tu dia kekal sampai bila-bila. Bahkan kekal dia dipanggil kekal aridi, yang mendatang juga seperti syurga. Syurga ni kita kena faham, syurga dan isinya lah. Jangan syurga je orang dalam pula mati. Tak. Syurga dalam isinya sekali. Bakok sampai bila-bila. Kekal dia. Abada. Neraka kita kena faham juga. Neraka sekali dalam isinya. Neraka selama-lamanya kekal. Lauh ni bahasa Arab. Dia panggil lauh mahfuz. Lauh mahfuz kan? Lauh ni ha pedas. Yang ini pun kekal selama-lamanya. Dia ni pun dipanggil makhluk. Daripada tiada Allah jadikan. Kemudian dia dikekalkan selama-lamanya. Arash, kalam, kursi. Kursi ni adalah pemerintahan Tuhan kalau nak kira. Kursi. Dia pun kekal selama-lamanya. Dan roh. Roh ni terpecah lah. Roh ni ada yang kata roh lah. Roh kita ni tak kira siapa-siapa, dia kekal selama-lamanya. Sedangkan roh ni daripada tiada, kemudian ada, kemudian kemudian dimatikan jasad kita, roh tu ada, dikekalkan selama-lamanya. Maka perkara tersebut dikatakan kekal kerana mendatang, tak kala bertakluk kudrat iradat Allah Ta'ala pada mengekalkannya. Kenapa dia kekal? Bukan dia kekal dengan sendirinya. Dia kekal kerana takluk kudrat. Kudrat ni Allah punya kuasa yang mengekalkannya. Kalau tidak, kudrat siapa yang nak mengekalkan 10 perkara yang kekal selama-lamanya? Adalah kudrat Tuhan. Kudratnya itu sifat pada zat Tuhan yang wujud, yang mengekalkan sebab dia mempunyai sifat kudrat. Dan juga takluk ni, nanti kita belajar takluk lambat lagi. Dan iradat ni perkehendak, iaitu Allah mempunyai sifat nak, kemudian dia tentukan, aku kekalkan 10 perkara ini selama-lamanya. Bakaklah dia. Tapi dengan takluk, kudrat dan iradat, Allah Ta'ala pada mengekalkannya. Yang kekalkan ni kudrat dan iradat, yang sifat Allah pada zat, pada wujudnya zat tadi. Peringatan. Segala jisim semuanya binasa melainkan ajbu az-zanabi, iaitu tulang kecil seperti biji sawi duduknya di tungking manusia. Iaitulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak. Ini kisah ni, ada satu kisah macam mana bila Nabi bagi tahu di tulang tungking kita ni ada satu benih yang halus kecil, yang tidak akan hancur jahanam walaupun kiamat sekalipun. Maka apabila dibangkitkan di padang mahsyar nanti, seolah-olah kita buat umpamaan Allah turunkan hujan jatuh kepada benih ni tadi di tulang tungking ni, maka tumbuhlah manusia. Bagaimana semasa dia mati, waktu dia mati, begitulah dia
dibangkitkan. Itu kisah tu. Kisah ni panjang lah. Cuma kita beriman sebab kalau tak beriman, bahaya iman kita, iaitu tulang kecil yang sebiji sawi ni yang halus tu, yang macam benih manusia tu, tidak hancur. Itu kita beriman, kita beriktikad, kita percaya. Sebab Nabi bagi tahu. Tulang tungking ni yang tulang bontot belakang. Dia panggil apa? Tulang sulbi dia panggil. Boleh dia panggil Aradi juga ke tu? Iyalah, dia kan daripada tiada. Aridi lah. Kemudian Allah wujudkan Nabi Adam dan zuriat dia kan. Kemudian wujud sekalilah dengan tulang sulbi punya benih tadi. Walaupun dia berjisim. Dia berjisim. So balik tulang sulbi, balik. Belakang ni. Bontot tu. Kalau dekat binatang, dekat ujung ekor tu. Kita pun ada ujung ekor, seumpama macam ujung Kita ekor. ada kan? Oh ni tulang ni. Atas tu kan. Dia macam ada satu bonjol. Tulang tongkeng. Ayam tu, ayam. Tulang ni Kalau nak, ayam. kalau nak tengok pasar malam banyak. Tongkeng ayam. Ayam. Dia bukan yang keluar tu pamangai boseh. Dia ada. Ini tulang. Tulang yang lat kali tu. Bontot kan. Untuk tu. Duduknya di tungking manusia, itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak. Yang ni kisah dia. Jisim sekalian Nabi-Nabi. Yang ini pun kita kena beriman. Yang ini tak hancur. Jisim sekalian Nabi-Nabi dan jisim orang yang mati perang fi sabilillah. Maka ketiga-tiga ini kekal juga, tetapi kekalnya kekal aridi, kekal mendatang, kekal yang datang daripada tiada menjadi ada, kemudian dikekalkan sampai bila-bila. Macam syurga neraka. Kekal sampai bila-bila. Kekal isinya sekali. Bukan orang dalam pula mati ke binatang dalam mati, tak. Kekal dalam isi tu. Apa benda pokok ke apa, rumput ke dalam tu, semua kekal. Kekal abadi. Okey, masuk imaru tu. Yang demikian nyatalah perkara yang diiktibarkan permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada 3 bahagian. Dia kata nyata perkara yang diiktibar, yang dia cerita, kita cerita tadi daripada mula-mula tadi, permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada 3 bahagian. Tiada permulaan dan tiada kesudahan, itulah zat dan sifat Allah Ta'ala. Yang ini dipanggil baqa' hakiki. Buat nota kat situ. Tiada permulaan, iaitu qidam. Tiada kesudahan, iaitu baqa'. Apa dia? Zat. Kita tukar zat tu diri. Semua tak belajar bahasa Arab kan? Iaitu kesudahan diri. Kesudahan pula. Tiada kesudahan diri dan sifat. Jadi sifat tadi, sifat Allah ni kita kata itu hari kita kena i'tikad sifat Tuhan yang sempurna, tidak terkira banyaknya. Kita tak tahu berapalah, sudah tak terkira kan. Cuma kita wajib beriman dengan 20 perkara. Yang lain tu kita boleh belajarlah, ada beratus-ratus lagi, setengah kitab. Tapi yang itu fardu kifayah. Yang kita yang ni fardu ain, wajib bagi setiap orang Islam. Iaitu zat dan sifat Allah Ta'ala ni baqa' hakiki, kekal, dengan erti kata kekal tiada mula dan kekal selama-lamanya. Okey, B. Ada permulaan tetapi tiada kesudahan, iaitu syurga, neraka dan sebagainya, iaitu 10 perkara yang di atas, iaitu dipanggil baqa' aridi. Kenapa dipanggil baqa' aridi? Kerana dia daripada tiada, kemudian ada, kemudian dikekalkan. Siapa yang kekalkan? Dengan iradat dan kudrat Allah Ta'ala, dia mengekalkan. Kemudian C, ada permulaan dan ada kesudahan, iaitu segala makhluk yang lain daripada 10 yang tersebut di atas itu. Yang ini satu lagi, kesudahan dan permulaannya. Ada permulaan, dia ada permulaan daripada tiada, kemudian diadakan, yang diadakan oleh Allah Ta'ala. Dan ada kesudahan mati, iaitu segala makhluk selain daripada 10 perkara tadi. Itulah dia daripada tiada, dia ada, kemudian ditiadakan Tuhan. Habis, selesai. Wallahu alam. Kita sambung minggu depan. Kalau panjang umur, mukhalafatuhu lil hawadis. Yang ada permulaan, ada kesudahan. Kalau contoh macam Nabi yang tak mati tu,
Nabi yang tak mati dia macam Nabi Isa kan, dia ada permulaan. Kesudahannya tak dicerita. Kesudahan tu apa dia? Roh ke jasad? Roh. Roh termasuk kita. Dengan roh Nabi sama. Kesudahan. Zat dia kesudahan. Macam Nabi Isa, Nabi Idris kan, dia tak dikatakan tak mati. Jadi rohnya tak matilah kan, tapi zatnya pun tak mati. Dirinya tu pun tak Jasad, jisim dia. Jisim dia. Jisim para nabi kita beriktikad dia tak hancur. Yang tak mati tu, yang 4 orang empat nabi yang tak mati. Termasuk nabi yang mati dan nabi yang tak mati, kita kena beriktikad jisim dia tak hancur. Allah kekalkan. Jadi satu kata Nabi Yahya ataupun Nabi Muhammad, maka dia wafat, dia pun dikuburkan. Jasad dia ni kita kena beriktikad tak hancur walaupun kiamat, tak dihancurkan. Okey, satu lagi Nabi Idris masuk syurga sampai sekarang ada. Dia jasad dia tak hancur, kita kena beriktikad jasad tak hancur, sama dengan Nabi Muhammad tadi, tak hancur. Maka dua-dua ni cerita dikekalkan selama-lamanya. Nabi Isa. Ya, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi apa lagi? Nabi Khidir, Elias. Nabi Ilyas. 4 nabi yang belum mati. Mana jasad ada lagi jasad? Jasad dia ada. Semua para nabi yang dah wafat pun ada lagi. Masa perang Syria, dia orang ternampak Nabi apa? Nabi Hud ke? Dia tanam balik kan. Masa perang bom, jasad kubur dia terbongkar, jasad ada lagi. Elok je. Dengan kain-kain kapan dia yang dah beribu tahun tu pun elok je. Itu kita nak beriktikad. Soalan. Belum nak tutup ni, soalan. Ada? Soalan pun tak tahu nak soalan apa. Tadi Saya dah banyak 2-3 kali saya tanya lah. Tu orang tu. Satu nak tanya. Orang lain nak tanya lah. Okey, kita tutup majlis ni. Ada? Bangan. Haji ke? Haji. Clear. Ini apa soalan? Belum malu-malu ke? Akan datang kan? Baru permulaan kan? Belum tunjuk taring ni Cuma minggu depan kita perincikan sikit makna bakok ataupun sifat kekal ni, supaya sebenarnya akhir sekali lepas kita faham, kita tak hurai banyak-banyak pun. Kita akan cakap Tuhan itu kekal, tiada permulaan dan tiada akhir. Dah tu je. Tapi kita sebut tu dengan faham, dengan kita tengah macam-macam ni kan, yang sampai tergeliat kepala tu. Yang tu pasal tu je. Jadi minggu depan kita perincikan sifat bakok ni. Okey. Kita perincikan makna. Sebab yang ni kita belajar ni, iaitu ta'rif. Jangan selalu teringat cari apa dia dalil. Bukan. Tak ada dalil ni. Kita kata faham apa makna bakok dulu. Supaya kita bila kita cerita tentang dalil bakok pada akal, dalil akal ataupun dalil akli, kemudian dalil nakli iaitu Al-Quran dan Hadis, kita dah faham bakok tu yang sebenar, baru kita pergi kepada bahasan dalil. Dan ini bukan dalil lagi ni makna. Contoh. Sebelum saya tutup ni contoh. Bila disebutkan Allah itu bakok ni minggu depan, Allah itu kekal, bermaksud satu fahaman kita kata Allah itu tiada mula, kemudian dia kekal selama-lamanya. Itu fahaman umum. Fahaman yang lebih detail iaitu Allah ini kekal, dia tak berubah-ubah. Seumpama macam orang cakap, selepas orang ni ditakdirkan mati umur 50, dia bersedekah, kemudian berubah takdirnya, dia pun umur 60. Ini pun termasuk dalam bahasan bakok. Allah tak macam tu. Allah tak ada bila kita doa, Allah terkesan. Allah itu tidak dikeranakan oleh sesuatu kerana kan, kita punya kan. Jadi yang nanti minggu depan kita perincikan, contoh macam kipas ni lah. Pusingan pertama berlaku. Bila pusingan kedua, pusingan yang pertama dah binasa. Dah tak ada dah. Yang ada sekarang pusingan yang kedua. Bila masuk pusingan yang ketiga, pusingan yang pertama dan kedua binasa. Tidaklah berlaku pada Allah, iaitu binasa yang macam tu dan kekal yang macam tu. Kekal Allah itu bila dia mentakdirkan, dia tidak terkesan dengan rayuan ke, dia dengan doa ke,
ataupun murka ke, ataupun Allah itu bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak. Allah itu tetap. Allah tidak berubah. Habis tu kenapa dengan doa tu semua umur boleh panjang, kisah-kisah orang sedekah kemudian umur panjang? Bagaimana bahasan tu? Itu bahasan kita kena sebut, itu untuk kita sebut pada diri kita. Bukannya kita beriktikad Tuhan berubah. Lepas kita dah doa, alhamdulillah, macam kita apa? Surah Wadduha. Cari-cari barang, baca-baca Wadduha, jumpa. Maka jaga-jaga iktikad. Dengan Wadduha tadi aku jumpa. Bermakna Tuhan menukar takdir. Tak ada, Allah tak berubah. Tapi kenapa kita cakap Wadduha? Itu umpama pada hamba kena berdekat macam tu. Satu lagi yang last, sebagian kata yang baik datang daripada Tuhan, yang buruk datang daripada saya. Bermakna Allah buat yang baik, yang buruk Allah tak buat. Allah tak tentukan yang buruk. Jadi kat situ itu bahasan, itulah bahasan untuk kita sebut baqa' nanti minggu depan. Wallahu alam. Kita sudahi majlis kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.